Jadi untuk X-ray ni, kamu orang boleh start dari luar untuk orang cakap dalam bahasa mudah dia, untuk memanaskan kereta tu sebelum kita nak pergi jalan. Sebab kalau kita ingin dalam perjalanan jauh, kita boleh panaskan kereta tu sebelum kita pergi long distance. Jadi macam mana caranya? Kita tekan ni. Tekan. Dah boleh start dari luar. Manakala untuk premium, tidak ada aksesoris jenis tu. Dia tidak boleh start dari luar dan kamu orang kena masuk ke dalam kereta tersebut. Okey? So, kita padamkan dulu. Dari luarannya pula guys, kamu orang boleh tengok, kita tengok dari permukaan depan ni sekali. Kalau kamu orang tengok dia punya grill depan ni, bukan grill depan, ini adalah berwarna hitam matte. Manakala dekat sini dia adalah menggunakan chrome. Itu perbezaannya dari segi aksesoris. Yang kedua pula, dia ada bumper depan ni. Nampak bumper ni? Tetapi untuk premium dia tidak ada bumper di depan ini. Untuk persamaan kedua-dua unit ni, of course lah color dia memang ada color grey, dan mereka ada memiliki 360 degree camera, satu dan dua. Manakala untuk sensor pula guys, sensor dia sebelah TIF ni premium ni pun ada 4 sensor, dan sebelah X-ray tu pun ada 4 sensor juga guys. Nampak ni 4 sensor dia. Satu, mana sensor 2, 3, 4. Premium pun sama juga, ada 4 sensor. 1, 2, 3 dan 4. Buka pintu ni sama, premium dengan X-ray ni sama, just tekan saja button sini dan kita boleh buka saja, dan mereka dua menggunakan auto flip. Auto flip untuk side mirror ni lah. Kita akan tengok X-ray dulu, lepas tu kita akan bandingkan dengan premium juga. Jom. Okay. Kalau untuk X-ray ni sama juga dengan premium, dia menggunakan push start button. Kalau dari segi kita tengok dari meter ni dululah, meter dia menggunakan digital meter. Menggunakan digital meter. Lepas tu dia punya, kecuali dia punya ni, dia punya wiper adalah berlainan sikit lah. Tuan-tuan, berlainan sikit dia punya wiper. Kalau kamu orang tarik dia punya air dia akan keluar daripada wiper tersebut. Nanti Tiff akan zoom balik wiper tu macam mana wiper X-ray berbanding dengan premium. Dia berbeza. Lepas tu kalau dari segi aksesoris pula guys, dari sini dekat yang ni adalah untuk kita adjust color yang dekat tepi pintu ni. Ni dia boleh berubah color, ada 5 color. Ini adalah untuk tengok yang ni dimmer dia. Kalau kamu orang nak cerahkan, kalau nak malapkan pun boleh juga. Lepas tu dekat tepi ni pun ada lampu, even dekat bawah pun ada lampu juga. Tapi premium tidak ada. Okey, dari segi dashcam pula guys, dashcam X-ray dia memang terus dekat dia punya sistem ADAS ni lah. Manakala untuk premium, jom kita tengok macam mana premium punya dashcam. Ni guys, nampak tu perbezaan dia. Ini adalah electronic seat guys, 8 ways nampak tu. Untuk dashcam belakang pula, untuk X-ray memang kami telah sediakan lah. Ini rupa dashcam belakang. Tetapi premium tidak ada menyediakan apa-apa dashcam untuk rear punya, rear side. Maksudnya dari sudut belakang tidak ada dashcam. Premium tidak ada, X-ray saja. Kalau dari segi leather seat memang adalah dia menggunakan electronic seat. Apakah electronic seat tu? Jom kita tengok apa electronic seat.
Kalau dari segi dalaman dia hampir samalah untuk X-Terrain dengan premium ni. Cumanya X-Terrain ni dia lebih ada kepada sistem ADAS dia lah, di mana kamu orang boleh yang ni kita akan live di lain hari, di mana macam mana menggunakan button-button ni kamu orang boleh guna untuk auto cruise dan macam mana bestnya auto cruise ni. Tiff akan live di kemudian hari. Cuma hari ni Tiff live tentang accessories yang di dalam X-Terrain dan premium. Kalau X-Terrain dengan premium dekat sini mereka adalah sama guys, kecuali color soft touch ni tidak sama. Untuk X-Terrain dia adalah berwarna coklat, tetapi untuk premium dia warna biasa saja, warna hitam. Ada wireless charger juga, dan ini adalah untuk kamu orang rough terrain pun ada. Rough terrain, rear differential lock, 360 degree camera, hill descent control, dan ini adalah sensor untuk menutup sensor depan dan belakang. Semuanya ada di dalam X-Terrain dan premium. Okay, jadi kalau kamu orang untuk sistemnya cuma perbezaan sistem ADAS X-Terrain inilah. Okey, untuk kekuatan Isuzu X-Terrain ni guys, dia mempunyai adaptive cruise control. Apakah adaptive cruise control ni? Di mana dia menyebabkan pemanduan kamu orang lebih relax dan kereta mengikut kelajuan dan jarak selamat depan dengan kereta yang di hadapan kamu orang. Jadi itu antara yang itulah sebab dia boleh brake sendiri apabila ada kereta depan, dan dia boleh jalan apabila kereta depan pun jalan juga. Yang tu yang best, brake yang brake sendiri tu adalah autonomous emergency braking, di mana kereta akan membrake secara automatik jika anda tidak sempat brake kalau ada halangan di hadapan. Manakala untuk premium pula tidak ada guys. Premium dia punya ADAS agak terhad, iaitu dia ada lane departure warning, dia ada blind spot dan rear cross traffic alert. Yang tu untuk premium lah. Yang lengkap lagi adalah of course lah X-Terrain guys. Jadi kedua-dua kereta ni dia memang sangat sesuai. Sistem ADAS ni sangat sesuai untuk orang yang berkeluarga, di mana sebab dia punya lebih kepada safety features, keselamatan anak isteri kamu orang. Yang kedua adalah orang yang memandu jarak jauh, sesuai pakai X-Terrain ni sebab dia ada adaptive cruise control. Manakala untuk premium dia ada cruise control sahaja, ataupun pengguna jalan raya yang sibuk atau pada waktu hujan ataupun lembap. Jadi X-Terrain sesuai untuk tiga ciri-ciri orang yang Tiff sebut ni tadi. Kalau kamu orang tengok dari belakang dia pula, rear view ni hampir sama guys, sebab mereka dua menggunakan 18 inci rim, tetapi rim dia berbeza. Kalau kamu orang tengok auto premium, rim dia adalah berwarna chrome, manakala untuk X-Terrain dia menggunakan black, warna black, dan tayar dia sama-sama menggunakan Dunlop, menggunakan 80 Dan kalau tengok view belakang dia, lampu mereka dua sama. Tidak ada perbezaan, kecuali tak ada stiker lah. Kalau kamu orang ada kamu beli X-Terrain, kamu ada tanda X-Terrain lah. Tapi kalau untuk premium tidak ada, itu beza dia. Tailgate assist sama-sama ada guys, sama-sama ada. Satu. Ya. Sama-sama ada tailgate assist. Nah. Okeylah. Jadi, apakah bayaran bulanan dan apakah gaji yang sesuai untuk kedua-dua buah kereta ni? Tak banyak yang Tiff minta. Untuk premium, pastikan gaji kasar kamu orang tu melebihi RM3,000. Kasar RM3,000. Sama juga dengan X-Terrain. Sebab X-Terrain ni pembayaran bulanan dia, kalau tolak rebate saja RM2,000 rebate dia, bayaran bulanan dia menjadi RM1,895. Manakala untuk premium, dia punya bayaran bulanan selepas rebate RM5,000 adalah RM1,593 untuk 1.9, dan untuk 3.0 adalah RM1,658. Jadi beza untuk 3.0 dengan 1.9 auto premium ni hanya RM60, sebab rebate mereka dua sama-sama RM5,000 pada bulan ini guys. Berita baik untuk pemilik Isuzu D-Max yang pernah memiliki Isuzu D-Max, bawa green card saja guys.
untuk membuktikan bahawa anda adalah pemilik Isuzu D-Max, bekas pemilik Isuzu D-Max, dan kamu orang akan dapat ekstra RM4,000 sempena 20 tahun Isuzu sudah bertapak di Malaysia. Jadi apa yang kamu orang tunggu lagi guys? Grab RM5,000 rebate ni tambah dengan RM4,000 supaya kamu orang boleh memiliki kedua-dua Isuzu ni, iaitu SRN dan Premium.